Lelaki dakwa terima gangguan seksual oleh penjual belon di Genting Kalau Highland. adik tunjuk sikit pakcik bagi adik RM50. Seperti baru-baru ini tular di media sosial, seorang lelaki mendakwa telah diganggu seorang penjual belon semasa dia berada di Genting Highland. Menerusi satu hantaran video yang dimuat di akaun TikTok miliknya, lelaki itu menceritakan pada awalnya individu terbabit menawarnya belon secara percuma. Bagaimanapun, penjual belon itu kemudiannya mengikuti lelaki itu ke sebuah bilik untuk menikmati pisang goreng. Dakwanya, penjual belon yang digelarnya pakcik itu secara tiba-tiba meminta dirinya untuk menunjukkan kemaluan dengan menawarkan wang berjumlah RM50. Terkejut mendengar permintaan penjual belon itu, lelaki terbabit bertindak melarikan diri ke sebuah kawasan parkir terbuka sebelum membuat video berkenaan. Video tersebut yang tular di media sosial telah meraih perhatian ramai termasuk pihak polis yang memintanya untuk tampil membuat laporan. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kaha berkata tiada laporan polis diterima berkaitan kes itu setakat ini. Gini cerita dia, Syekmu. Aku main jalan Genting kawasan ni dekat atas sekali Okey, dekat atas sekali. Aku ni nampak seorang pocik ni, dia jual belong. Dia jual belong belakang tu. Okey, aku ni jalan lah, lalulah dekat dia. Lepas tu dia panggil aku, "Dek," macam ni. Lepas tu kata, "Ya cik, adik nak belong tak? Free je pakcik nak bagi." Aku pun macam, belong? Aku nak kenapa yuk? Bukannya aku buat anak buah ke, kenapa nak bagi belong? Tak apalah, pakcik bagi free je. Aku kata, sodoh. Nak ambil ke dok? Aku sebab salah boleh lah pakcik. Lepas tu dia bagilah belong. Lepas tu dia begini ke aku. Tapi kalau pakcik bagi belong ni, adik kena ikut pakcik sekejap. Pakcik nak bagi makanan. Okey lah, aku kata, boleh lah pakcik. Tak apalah, tak ada masalah lah. Ya Allah. Kira tu Lepas tu dia ajaklah aku masuk bilik tu. Satu bilik tu. Bilik tu aku tak sure lah. Bilik security ke kenapa, aku masuk je. Okey. Aku ikut dia masuk dalam tu. Okey, aku pun masuk. Dia tolong buka pintu. Lepas pada aku masuk, dia masuk ditutup pintu, dikunci. Astaghfirullahalazim, aku kata, "Bocik jangan macam-macam. Aku terborong ni aku nak main jalan kat Genting Lepas tu dia kata, "Duduk lah." Duduk. Lepas tu dia kata, "Ni ambil makanan." Dia bagi aku goreng pisang. Aku pelik dah, main mana goreng pisang atas ni atas Genting duduk sejuk. Tu kata, "Tak apa lah." Okey, aku ambil lah. Lepas tu dia kata begini, "Dek, pakcik nak cakap sikit Lepas tu kata, "Apa-apa pakcik?" Pakcik teringin sangat nak tengok tu. Dia tunjuk tu. Aku pun tengok Kata, "Bah, wish," aku kata, "main guram kenapa pakcik tak ambil?" "Tak apalah, kalau adik tunjuk sikit je, pakcik bagi adik RM50. Aku pun kenapa. Itu dia kunci aku tolak. Aku lagi, aku mari lagi sini kawasan ni. Memang aku lagi tu. Daripada Dino, aku lari mari sini. The bosnya aku mu. Main nak tengok tu. Mu ingat kenapa? Lepas tu nak bagi aku RM50. Bagi RM50. Dia ingat kenapa? Aku ni tak ada pitih main kat Genting nak bagi siang aku RM50. Jadi, aku nak pesan ke Syekmu. Kalau main Genting, kalau ada nampak orang jual belong, pocik ke abang ke kenapa lah. Terutamanya orang lelaki. Sebab orang lelaki memang tak selamat. Aku ingat orang puan tak selamat, orang lelaki pun tak selamat dah ni. Dia buat pula akalang jual bagi belong. Jadi tolonglah, jangan lagi Jadi tolong share video ni, semoga bermanfaat. Nak bagi aku RM50. Geli aku pocik ni. Buat tabiak benda apa Berapa? 50?